Pesakit datang dengan sakit pinggang yang sangat kuat. Adakah ia sekadar sakit otot atau sebenarnya renal colic? Assalamualaikum, saya Dr. Hana. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai renal colic, iaitu satu keadaan yang kerap ditemui di klinik. Cabaran terbesar bukan sekadar mengawal kesakitan, tetapi mengenal pasti pesakit yang memerlukan rujukan segera. Apa itu renal colic? Renal colic ialah kesakitan yang berlaku akibat batu dalam saluran kencing yang menyebabkan halangan aliran urin. Kesakitan ini berpunca daripada peningkatan tekanan di dalam sistem pengumpulan urin dan kekejangan ureter. Pesakit lazimnya mengadu sakit pinggang sebelah atau kedua-dua belah yang berlaku secara tiba-tiba dan sangat kuat. Kesakitan boleh datang secara berombak dan menjala ke bahagian bawah abdomen, pangkal peha atau kemaluan bergantung kepada lokasi batu. Gejala lain yang sering mengiringi termasuk loya dan muntah, darah dalam air kencing, sama ada jelas atau hanya dikesan melalui ujian dipstick, kerap atau sakit ketika membuang air kecil jika batu berada di ureter bawah. Berbeza dengan sakit otot, pesakit renal colic biasanya kelihatan gelisah dan sering menukar posisi kerana tiada posisi yang benar-benar melegakan kesakitan.